Pernah tak kita label seseorang sebagai nakal, tak fokus atau terlalu aktif? Tapi, bagaimana kalau tingkah laku itu sebenarnya bukan pilihan mereka? Hari ini, kita akan memahami satu gangguan mental iaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, iaitu ADHD, khususnya jenis hyperactivity. Bosanlah cikgu tu ajar. Ish, kau faham ke? Faham lah. Ni kacau lah. Lukis faham apa? Biarlah kat aku. Lena, kau faham ke cikgu ajar apa? Faham je. Belagaknya. Tak kacau lah. Tak kacau. Pengenalan kepada gangguan mental ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ialah gangguan neuroperkembangan yang biasanya bermula sejak zaman kanak-kanak dan boleh berlanjutan hingga dewasa. ADHD terbahagi kepada beberapa jenis dan salah satunya ialah jenis dominan, hyperaktif atau impulsif, atau kita panggil hyperactivity. Individu dengan ADHD hyperaktif menunjukkan tahap aktiviti fizikal yang berlebihan, sukar duduk diam serta cenderung bertindak tanpa berfikir terlebih dahulu. Okey, semua saya tanya, semua okey ke hari ni? Okey, cikgu. Okey, saya tanya sebelum kita start kelas, kau dah siap tak tugasan saya? Dah. Diana? Saya dah siap. Bella? Kamu Is? Belum. Kenapa belum? Sebab boleh. Okey, ada apa-apa soalan tak? So kita start kelas kita. Sekejap lagi. Saya cikgu. Ya, soalan apa tu Bella? Kenapa Is ni kan? Dia selalu tak boleh duduk diam. Aku duduk diam lah ni. Nampak aku duduk? Mana ada? Dah sedih ke? Sebenarnya Bella, kalau kamu nak tahu, kawan kamu ni, si Is ni, dia ada masalah sikit. Masalah apa? Dia ada satu penyakit ADHD. ADHD ni dia jarang berlaku dekat Malaysia ni. Tapi ada dalam kajian dalam 5 ke 7% macam tu, kanak-kanak kat Malaysia ni ada ADHD dan benda tu dia berlarutan sampailah dia dewasa. So bukan salah dia kalau dia cakap itu dia diam ke, kacau kamu ke, sebab dia ada masalah. Bukan dia nak. Ini bermaksud dalam satu kelas mungkin ada seorang atau dua pelajar yang mengalami ADHD. Okey, ADHD tu apa? Kamu tanya. ADHD tu dia short form daripada Attention Deficit Hyperactive Disorder. Okey, kalau bahasa Melayu dia kurang daya fokus lah, macam tu lah, lebih kurang. Tapi kita tak boleh salahkan dia fully. Sebab orang ADHD ni dia jenis yang dia boleh duduk dekat sesuatu tempat dalam waktu yang tak lama pun. Dalam 2-3 minit macam tu dia dah bosan. Sebab tu dia suka berjalan, dia suka kacau orang. Dia tak minta pun benda tu. Itu adalah salah satu penyakit. Patutlah dia cepat bosan. So maksudnya Is ni, dia tak boleh bagi fokus lah cikgu. Betul. Saya cuba cikgu tapi susahlah nak kawal. Saya suka buat macam ni. Tapi cikgu faham je awak. Tak apa, kita sama-sama bantu. Kawan-kawan pun bantu awak. Macam mana awak boleh belajar dengan lebih baik, boleh fokus dengan lebih baik. Okey, itu bukan salah awak pun. Awak tak minta pun, Allah yang minta. ADHD bukan tanda seseorang itu malas atau nakal, tapi satu keadaan yang memerlukan pemahaman dan sokongan. Cikgu, sebenarnya kan ADHD ni ramai orang ke ada penyakit ni cikgu? Alhamdulillah, betul. Ikut kajian yang saya baca lah kan, ADHD ni dia dalam 7.2% juga kanak-kanak menghadapinya. Tapi bukan kat Malaysia dia, kat seluruh dunia tau. Oh, ya ke cikgu? Uish, ramai tu cikgu. Tapi Bella, jumlah setiap negara berbeza tau. Ada negara yang 1.0% je kanak-kanak yang alami ADHD. Ada yang sampai 10.2% kalau kamu nak tahu lah. So setiap negara, kanak-kanak atau remaja yang ada ADHD tu berbeza-beza jumlah dia. Kadar kelaziman prevalence secara global, ADHD dianggarkan berlaku pada sekitar 5 hingga 7% kanak-kanak.
Dalam kalangan orang dewasa, kadar prevalence sekitar 2.5%. Lelaki lebih kerap didiagnosis berbanding perempuan, terutamanya bagi jenis hyperaktif. Di Malaysia, kajian tempatan menunjukkan trend yang hampir sama dengan kadar global, walaupun diagnosis masih kurang dilaporkan. Tanda-tanda berdasarkan DSM-5-TR, fokus hyperaktif atau impulsif. Menurut DSM-5-TR, simptom perlu berterusan sekurang-kurangnya 6 bulan dan tidak sesuai dengan tahap perkembangan individu. Antara gejala hyperaktif, sering gelisah, iaitu menggerakkan tangan atau kaki, tidak boleh duduk diam. Yang kedua, meninggalkan tempat duduk dalam situasi yang sepatutnya kekal duduk. Contohnya seperti dalam kelas. Yang ketiga, berlari atau memanjat secara berlebihan dalam situasi tidak sesuai. Yang keempat, tidak mampu bermain atau melakukan aktiviti dengan tenang. Yang kelima, sentiasa on the go atau seperti digerakkan oleh motor. Gejala impulsif antaranya menjawab sebelum soalan habis ditanya. Yang kedua, sukar menunggu giliran. Yang ketiga, sering mengganggu atau mencelah orang lain. Punca dan faktor risiko. ADHD tidak mempunyai satu punca tunggal tetapi melibatkan gabungan faktor. Antaranya faktor biologi. Yang pertama, ketidakseimbangan neurotransmitter, iaitu contohnya dopamin. Yang kedua, perbezaan struktur dan fungsi otak. Faktor kedua, faktor genetik, iaitu sejarah keluarga dengan ADHD meningkatkan risiko untuk mendapatkan penyakit ADHD. Faktor yang ketiga, faktor persekitaran. Pendedahan kepada toksin. Contoh plumbum. Yang kedua, kelahiran pramatang atau berat lahir rendah. Yang ketiga, pendedahan kepada alkohol atau rokok semasa kehamilan. Faktor yang terakhir, yang keempat, faktor psikososial. Yang pertama, tekanan keluarga. Yang kedua, persekitaran pembelajaran yang tidak menyokong. Intervensi. Rawatan ADHD memerlukan pendekatan menyeluruh. Yang pertama, intervensi psikologi. Antaranya ialah terapi tingkah laku. Yang kedua, latihan kemahiran sosial. Yang kedua, rawatan perubatan. Ubat perangsang, contoh methylphenidate. Ubat bukan perangsang jika perlu. Sokongan lain, kaunseling keluarga, struktur rutin harian yang konsisten, penglibatan guru dan ibu bapa. Is, nanti kita buat kerja sekolah sama-sama tau. Aku tolong kau tau. Okey, boleh. Oh, saya dah faham sekarang. Maksudnya Is ni dia bukanlah nakal. Dia cuma perlukan pertolongan daripada kita dan sokongan. Macam tu. Saya mungkin berbeza, tapi saya juga boleh berjaya, kan? Betul tu. Jangan cepat menghukum, fahami dahulu. Sokongan kecil daripada kita boleh memberi perubahan besar kepada mereka yang hidup dengan ADHD. Be kind, be understanding.